Okay, sekarang ni saya berada di Tasik Glogor, Pulau Pinang, yang mana saya mari melawat kedai kita punya leader Raja Perfume, yang mana produk-produk Raja Perfume pun ada sini dah, iaitu Siti Anggun Beauty. Kalau ikutkan sini ni adalah kedai kosmetik, yang mana segala jenis barang-barang kosmetik pun ada sini, dan juga segala jenis minyak wangi perfume pun ada sini, dan termasuk boya daripada Raja Perfume pun ada juga sini ya deh. Yang mana kita datang ni kita rasa amat-amat teruja juga sebab satu besar dan mempunyai berapa? 12 cawangan. Masya Allah. Masya Allah, 12 cawangan. Jadi saya pun tak tahulah Kak Siti Anggun ni. Saya tak pernah jumpa dengan dia. Ni first time kita nak jumpa dengan dia. Agak gedebar jugalah. Sebab apa? Sebab orang yang sangat-sangat hebat lah dekat Pulau Pinang ni. Sebab kalau boleh buka sampai 12 cawangan ni, kita tak mampu nak buat yang. Kita tak mampu nak buat. Dan dia dalam ni saya cakap serba maknika. Kalau bahasa Kelantan serba maknika, sebab dia ada semua makanan, dessert apa semua ada lah, perfume sampai perfume dessert yang Raja Perfume pun ada juga kat dalam ni. Jadi okey, jom kita masuk, kita tengok barang apa yang ada dekat dalam ni. Nanti korang tengok dan korang komen lah, korang pernah tak datang dekat Siti Anggun? Orang Pulau Pinang pernah tak datang shopping dekat Siti Anggun di Pulau Pinang ni?